Baik kelas, bangun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat cikgu. Alhamdulillah Okey. sihat. Hari ini Cikgu. kita nak start belajar. Marilah kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qta' alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelum duduk, cikgu minta korang semua, kamu semua untuk kutip sampah yang ada bawah meja, sebab kita nak suasana yang kondusif lah, supaya senang apa yang kita belajar pada hari ini, senang masuk. Ni tak, kalau kelas kita kotor, tak bersih, jadi susahlah ilmu nak masuk. Jadi pastikan kutip sampah. Okay, dah kutip semua. Jadi diminta semua pelajar untuk duduk. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey. Perasan tak apa yang cikgu bawa pada hari ini? Ada pasu, ada bunga, ada daun, ada pucuk. Perasan tak apa yang cikgu bawa hari ini? Cikgu buat Cantiknya bunga. tumbuh-tumbuhan. Cikgu bawa tumbuh-tumbuhan kan? Iaitu pokok. Jadi apa kaitan? Kalau ikutkan minggu lepas kita dah belajar tajuk apa? Cuba ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Pasal apa? Keperluan asas kot cikgu. Tumbuhan Keperluan boleh kan? asas apa dia tu? Air, Keperluan matahari. asas untuk siapa? Tak ingat cikgu. Betul dah tu, hampir betul dah tu. Keperluan asas untuk siapa? Air, matahari. Untuk siapa? Untuk Ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Untuk pokok. Untuk pokok, untuk tumbuh-tumbuhan. Bukan untuk tumbuhan je, untuk pokok je, tetapi untuk kita juga. Pentingnya matahari dekat kita, pentingnya air dekat kita, pentingnya karbon dioksida untuk kita. Jadi hari ni kita nak belajar, kalau ikutkan minggu lepas kita belajar gerak balas tumbuh-tumbuhan. Seperti manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan seperti pokok yang Ustaz bawa ni juga bergerak balas terhadap rangsangan seperti air. Air apa je yang gerak balas? Ingat balik yang kita belajar minggu lepas. Kalau air bergerak balas, bunga ke? Pucuk ke? Apa dia? Bahagian pokok yang bergerak balas terhadap air. Akar kan? Bahagian akar. Bergerak balas ke air. Kalau pucuk, kalau bunga, apa yang bergerak balas? Terhadap apa? Terhadap matahari. Terhadap matahari. Jadi kalau pucuk, kalau korang perasan, bergerak balas terhadap matahari. Jadi dia menaik ke atas. Faham tak? Yang tu kita belajar minggu lepas lah. Jadi minggu ni kita nak belajar apa? Nak belajar tentang apa hari ni? Kita nak belajar apa? Proses. Pasal proses fotosintesis. Pasal proses fotosintesis. Jadi apa kaitan fotosintesis dengan pokok? Jadi apa kaitan dia? Tak tahu. Cikgu. Jadi cikgu terangkan sedikit. Tumbuh-tumbuhan, manusia, haiwan memerlukan apa? Makanan untuk terus hidup dan membesar. Jadi manusia dan haiwan ni boleh bergerak untuk apa? Untuk mendapatkan makanan. Tapi tidak bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi bagaimana tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanan? Jadi hari ini kita nak belajar macam mana pokok-pokok nak dapatkan makanan. Boleh faham semua? Jadi semua boleh buka muka surat 70 buku teks sains. Dah buka semua? Dah cikgu. Sudah cikgu. Sistemnya cikgu serahkan kepada Cikgu Nainu.
Okey, sekarang cikgu nak kongsikan apa yang kita panggil sebagai objektif pembelajaran. Okey, nanti kamu akan dapat menyatakan dan juga memahami kepentingan fotosintesis tu dan kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu kepentingan fotosintesis terhadap hidupan lain. Contohnya membekalkan oksigen kepada manusia untuk manusia bernafas. Okey, kamu juga dapat berkomunikasi secara kreatif dan juga inovatif tentang kepentingan kerak balas tumbuhan dalam membantu proses fotosintesis tu. Okey. So, boleh ke? Okey, di akhir pelajaran ni korang akan dapat menyatakan sebab tumbuhan perlu menjalani proses fotosintesis. Kamu juga boleh menghubung-kaitkan kepentingan fotosintesis terhadap hidupan lain. Selain tu, kamu dapat menyusun kembali kitaran proses fotosintesis dengan tepat. Jadi, pastikan kamu beri perhatian agar semua kriteria ni dapat kamu capai. Okey? Terima kasih Cikgu dan Yunis. Okey, Cikgu Wani akan ambil alih lah untuk terangkan pasal keperluan fotosintesis. Awak semua tahu tak keperluan fotosintesis tu apa? Tahu? Tak Tak tahu, tahu cikgu. cikgu. Maksudnya keperluan fotosintesis ni apa yang tumbuh-tumbuhan perlukan untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, tadi Cikgu Arif cakap apa fotosintesis untuk apa? Untuk tumbuhan hidup. Untuk Makan. tumbuh-tumbuhan dapat makanan untuk teruskan hidup, betul? Okey, saya akan terangkan pasal keperluan dia. Okey, antara keperluan dia adalah cahaya matahari, air, karbon dioksida dengan klorofil. Okey, untuk cahaya matahari, dia akan bagi tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Untuk air pula, ia akan diserapkan oleh akar daripada tanah. Dan untuk karbon dioksida pula, gas yang akan diambil daripada udara melalui stomata. Liang kecil di dalam daun. Dia akan masuk dalam liang kecil dalam daun tu. Okey, gas-gas tu akan masuk. Okey, untuk klorofil pula adalah pigmen hijau dalam daun yang menyerap cahaya matahari. Okey, cik, cuba tekan, saya akan tunjukkan video video YouTube tadi tu. Cuba tekan. Cikgu Alik, bantu saya tekan. Tekan lah. Okey. Ni untuk jadikan lagi pemahaman lah untuk awak semua. Okey. Hayati video ni untuk lebih faham. Tengok, kita dah cakap matahari adalah sumber utama tenaga. Okey, ada air. Masuk melalui akar. Okay, itu merupakan klorofil. Okey, karbon dioksida. Gas yang dalam udara yang masuk melalui daun. Dan yang keempat adalah klorofil. Bahan berwarna hijau yang ada pada tumbuhan. Okey, semua ingat kat mana dia punya tempat, matahari kat mana, karbon dioksida kat mana, air kat mana, klorofil kat mana. Semua faham? Faham. Cikgu nak Faham, tanya, cikgu. Okey, tanya apa tu? pigmen hijau tu apa? Pigmen hijau tu awak tengok kalau dekat pokok tu, awak nampak daun kita warna apa? Hijau. Warna hijau. Hijau. Kenapa dia hijau? Kenapa dia tak merah? Sebab ciptaan Matahari. Tuhan. Tahu. Okey, dia hijau sebab dia ada klorofil. Oh. Klorofil tu yang akan Oh. menyerapkan cahaya matahari tu, so proses fotosintesis tu boleh berlaku. So, kalau untuk matahari tu dia takkan serap dekat pokok, dekat daun bunga-bunga tu, dia akan serap dekat daun tu. Untuk melakukan proses fotosintesis tu. Faham? Faham, cikgu. Faham, okey. Cikgu. Saya nak awak tengok pula dekat yang bawah ni, yang mirror light tu, saya nak suruh awak labelkan mana yang tadi, susunan tadi.
Ngantuk cikgu. Nanti kita nak kan ada tu cikgu nampak dah menguap tu tadi. Bosan ke belajar? Bosan jugalah. Dah Kenapa tepu. bosan? Tak apa. Nanti yang ngantuk-ngantuk tu kita tanya soalan dekat dia. Boleh? Oh, saya tak ngantuk. Okey, tak apa. Okey, sekarang cikgu ada lagu nak senang. Lagi konsep fotosintesis ni. Okey, lagu dia senang je. Awak ingat tak lagu Bingo yang famous tu? Dekat Didi kan? Kat TV yang biasa dengar tu. Okey, tak apa kalau awak tak tahu lagi. Muzik pun kita tak ada. Tak apa, biar cikgu je jadi muzik. Boleh? Tak apalah awak pejamkan telinga awak tu. Awak ikut cikgu boleh? Okay. Boleh. Lagu dia macam ni. Okey Sambil-sambil tu kalau awak tahu rentak dia, awak ikut cikgu nyanyi sekali. Okey. Cikgu nyanyi dulu, lepas tu awak ikut. Boleh? Alright. Boleh cikgu. Okey, 1, 2, 3. Mari menyanyi lagu fotosintesis. 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 Dapat tak? Dapat kot. Dapat cikgu. Okey, rangkap pertama dulu. Cikgu nak dengar awak nyanyi, boleh? Okey, Boleh. 1, 2, 3. Mari menyanyi lagu fotosintesis. 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 Alah, sedihnya lah dengar seorang-seorang kan. Okey. Okey, tak apa. Awak dengar cikgu je lah nyanyi kan. Nanti balik rumah awak nyanyi seorang-seorang. Ni ada ni malu ni nak nyanyi ni. Depan kawan dia ni. Tak apa, kita belajar. Tak apa, jangan malu, okey? Okey, awak dengar je lah cikgu jadi penyanyi hari ni, okey? Boleh? Cikgu. Cikgu sambung ya. Okey. Proses tumbuhan buat makanan sendiri. Fotosintesis. 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 Kita sambung rangkap ketiga. Proses fotosis perlu 4 perkara. Karbon dioksida, air, cahaya, klorofil juga itu keperluannya. Okey, cikgu bagi peluang lah sambil-sambil awak malu tu bunyi slow-slow pun tak apa. Awak ikut cikgu nyanyi, boleh? Boleh cikgu. Okey, proses fotosintesis hasilnya ada 2. Ada oksigen juga. Itu hasilnya banyak manfaatnya. Proses fotosintesis apa kepentingannya? Bekal makanan, bekal Oksigen menyeimbangkan kandungan udara. Mari menyanyi lagu fotosintesis. 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 Okey, tepuk tangan. Wah, ada bakat semua ni menyanyi. Tak apa, nanti cikgu tahu awak ni balik rumah ni nak nyanyi kan depan adik-beradik lain kan. Okey, nyanyi tu jangan nyanyi saja, tengoklah lirik dia. Okey, cikgu buat lagu ni untuk awak senang ingat macam mana fotosintesis ni berlaku. Contohnya apa dia cakap? Proses fotosintesis apa tu? Ada 4 perkara buat makanan sendiri kan. Dia kena ada berapa elemen nak buat makanan? 4. 4. Okey.
Yang pertama Wani, apa? Dia perlukan apa? Dioksida cikgu. Pandai. Okey, Alif lagi? Air. Pandai. Okey, Naina? Diperlukan apa Cahaya. lagi? Pandai. Okey, Ikram? Oksigen. Apa satu lagi? Kita perlukan apa? Dah, itu je lah. Klorofil. Okey. Fokus. Okey. Tak fokus ni. fokus. Okey, nanti cikgu panggil dia nyanyi kat depan seorang-seorang. Okey, satu lagi. Hasilnya ada 2 dia cakap. Apa? Iqbal, apa contoh dia? Glukosa cikgu. Pandai. Satu lagi, oksigen. Yang awak pakai untuk bernafas tu. Apa kalau kita tak ada oksigen kita boleh bernafas tak rasa-rasa? Tak boleh. Tak boleh. Boleh Mati kan? tu. Okey. Lagu ni cikgu dah kepilkan dekat masing-masing kertas tu. Cikgu nak awak tampal dalam buku lirik. Ni boleh? Cikgu Jangan boleh. hilangkan Cikgu nak cek buku nanti seorang-seorang. Okey, Baik. seterusnya Cikgu Iqbal boleh slide yang seterusnya. Belum lagi. Okey, sebelum tu. Okey, sini. Okey. Alright. Ni cikgu nak bagi formula mudah. Awak rasa macam kompleks kan? Nak ingatkan apa ni? Cahaya lah, klorofil lah. Dah lah first time dengar kan? Okey. Cikgu bagi awak ada berapa perkataan tu? Cuba cakap. Seorang-seorang. Kodok. Kodok. Ada 6 sorry. Ada 6. Kodok. Apa tu? Kodok. Ain cari kucing. Ain cari kucing oyen gemuk. Pandai. Okey, kodok tu apa kodok? Katak. Kodok. Katak, Karbon pandai. dioksida. Katak, kalau awak nak ingat katak pun boleh, kodok pun boleh. Tapi kodok ni lebih relate lah sebab formula dia. Okey, kodok K dengan D, karbon dioksida. Tidak. Okey, apa yang maknanya 4 yang atas ni apa yang perlukan dia untuk tumbuhan buat makanan dia. Yang pertama, K dengan D, kodok, karbon dioksida. Okey. Ain merujuk kepada apa? Air. Pandai. Okey, seterusnya cari. Cahaya matahari. Betul, pandai. Okey. Seterusnya kucing. Kucing ni apa? Klorofil. Ya, betul. Macam Cikgu Wani cakap tadi kan. Klorofil ni apa? Stem, apa tu? Sel kan? Sel dalam tumbuhan. Fungsi dia apa? Jangan tak ingat. Ada nak cikgu nak uji fokus dia ni. Fungsi apa klorofil ni? Daun jadi warna hijau. Yes, dia menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan kan? Okey, seterusnya dia menghasilkan oyen gemuk. Oyen gemuk. Apa? Oyen gemuk apa? Merujuk kepada Oksigen. Dan seterusnya terakhir gemuk merujuk kepada Glukosa. Yes, glukosa ni erti kata lain adalah makanan. Dia menghasilkan buah kan. Glukosa ni istilah dia gula sebenarnya. Dia menghasilkan makanan lah glukosa. Nanti awak belajarlah nanti yang tu. Tapi siapa nak terangkan kat cikgu kenapa cikgu asingkan yang atas tak ada kotak, yang bawah ada kotak. Siapa nak jawab? Nampak tak? Cikgu asingkan tu. Kodok Ain cari kucing tu tak ada kotak. Yang bawah oyen gemuk tu ada kotak. Cikgu. Kenapa tu? Siapa nak jawab? Saya. Okey, Ikram. Kenapa? Kotak atas itu adalah keperluan untuk membuat hasil iaitu oksigen dan glukosa. Kotak bawah. Okey, pandai. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Ikram. Okey, cikgu bagi awak coklat. Satu ambil ni. Simpan. Makan waktu rehat nanti ya. Jangan makan sekarang. Okey, yang tu saja. Yang ni formula kalau awak tak ingat, payah ingat, awak bolehlah hafal, okey? Salin nanti dekat dalam buku tulis tu. Salin. Nanti senang nak ingat bila nak waktu exam nanti. Okey.
Okeylah. Baiklah murid-murid. Okey, selesai sudah proses nyanyian kita sebentar tadi yang disediakan oleh cikgu sebentar tadi. Macam mana semua? Sudah segar semua Lepas dah nyanyi lagu dan menjawab soalan. Lebih bersemangat. Semua semakin Segar cikgu. lebih semangat Kak. Okey, baik seterusnya. Seperti yang kita janjikan di awal pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan tajuk fotosintesis, kita akan terus pula kepada permainan yang melibatkan aktiviti berkumpulan. Permainan ini cikgu namakan adalah padanan puzzle. Baik. Jadi untuk menjawab soalan-soalan yang cikgu sediakan ni, cikgu mahu kamu semua bentukkan kumpulan. Okey. Jadi kelas kita ada lebih kurang dalam 30 murid-murid. Jadi cikgu nak kamu bentukkan 6 kumpulan dan dalamnya terdiri daripada 5 orang murid. Boleh ya? Cikgu nak kamu semua bentukkan 6 kumpulan terdiri daripada 5 orang murid. Okey, baik. Jadi cara permainannya begini. Baik. Semua nampak ya yang cikgu sediakan di hadapan ni? Nampak? Ini adalah contoh soalan cikgu akan ajarkan kepada setiap kumpulan. Di situ ada gambaran dan juga clue cikgu sediakan, cikgu nak kamu suaikan. Ya, dan kemudian ada juga ayat, potongan ayat. Jadi cikgu nak kamu semua baca ayat tersebut dan jelaskan pada cikgu apakah maksud ayat tersebut. Baik. Jadi murid-murid semua boleh rujuk buku teks. Cikgu Ali sebutkan tadi muka surat 70. Okey. Dan kamu boleh rujuk dan kamu boleh lihat jawapan di dalam buku teks. Baik. Jadi selepas selesai kamu membuat tugasan ni, cikgu nak wakil kumpulan untuk membentangkan jawapan di hadapannya. Jadi kamu boleh. Baik cikgu. Okey, sekejap. Cikgu, saya ada soalan. Ya, baik. Soalan apa ya? Maknanya dekat ayat tu kena ada berapa puzzle cikgu? Beberapa? Ada berapa puzzle sebab saya tengok banyak. Okey. Puzzle ni mudah saja. Kamu lihat apakah gambaran tersebut, kemudian kamu kelaskan apakah jenis tersebut. Mudah saja. Okey. So ada gambar dengan tulisan. Cikgu kamu sudah jelaskan. Itu adalah tugasan yang berbeza. Gambar bawah adalah puzzle, yang atas adalah kamu boleh teka apakah ayat tersebut. Okey, baik. Okey, baik. Saya cikgu nak mulakan sekejap. Macam mana ni? Wakil kumpulan satu cikgu, macam tu. Just conclusion terus lah macam. Satu. Okey, start ya. Okey, baik. Cikgu dah dapat semua jawapan daripada murid-murid semua. Cikgu lihat kamu semua fahamlah apakah yang kamu telah pelajari berkenaan dengan fotosintesis ini. Jadi bagus semua. Cikgu ucapkan tahniah kepada semua. Baik. Jadi seterusnya cikgu ada sedikit ulang kajilah tentang apa yang kita telah belajar pagi ini. Cikgu nak tanya, apakah itu cahaya matahari? Siapa boleh jawab? Cahaya matahari? Baik. Okey, baik, bagus. Cikgu tengok kamu semua telah menjawab semua padanan yang telah cikgu sediakan ni. Baik, jadi cikgu nak uji kamu semua. Cikgu nak tanya untuk kumpulan pertama. Untuk soalan yang berbunyi begini.
Saya tak boleh dilihat, tapi semua tumbuhan perlu saya untuk hidup. Saya ada dalam udara. Jadi siapakah saya? Cikgu nak seorang jawab untuk kumpulan tersebut. Saya cikgu. Okey. Wani, apa jawapan dia? Okey. Jawapan dia karbon dioksida. Betul tak? Karbon dioksida, betul. Bagus. Okay. Baik, betul. Jawapan betulnya adalah karbon dioksida. Okey, tahniah. Baik, seterusnya cikgu pergi ke jawab soalan yang seterusnya. Untuk kumpulan yang seterusnya, saya datang dari langit tapi bukan hujan. Saya sangat penting supaya daun boleh buat makanan. Jadi siapakah saya? Okey, wakil kumpulan. Saya cikgu. Okey, apakah jawapan dia? Jawapannya cahaya matahari. Betul. Cahaya matahari. Okey, bagus. Betul. Okey, baik. Terima kasih Iqbal. Baik, seterusnya cikgu pergi kepada soalan ketiga. Saya mengalir dalam batang dan akar. Saya datang dari tanah. Bila hujan turun, tumbuhan sangat perlukan saya. Siapakah saya? Saya cikgu. Alif. Air. Alif, apa jawapan dia? Air, betul tak cikgu? Baik, Air. bagus. Cikgu nampak setakat ni kamu semua faham. Ya, betul. Jawapan dia air. Okey, dia mengalir. Dia bersifat mengalir. Baik, seterusnya soalan yang keempat. Saya hijau. Dalam daun, saya bantu daun serap tenaga dari cahaya untuk membuat makanan. Jadi siapakah saya? Ya. Siapa boleh jawab? Klorofil. Betul cikgu? Ya, boleh. Klorofil. Ya, betul. Klorofil berwarna hijau. Okey, bagus. Baik, soalan seterusnya cikgu pergi ke soalan kelima. Saya hasil utama fotosintesis. Saya beri tenaga kepada tumbuhan dan lebihannya disimpan dalam buah dan bunga. Jadi siapakah saya? Saya cikgu. Naini. Glukosa. Baik, Naini, apakah jawapan dia? Glukosa. Pandai, bagus. Betul jawapan dia. Glukosa adalah menghasilkan buah-buahan. Ya. Baik, soalan terakhir adalah saya dilepaskan berada selepas fotosintesis. Manusia dan haiwan perlu saya untuk bernafas. Jadi siapakah saya? Sekali cikgu, saya. Seorang jawab. Saya. Boleh, silakan. Jawapan dia oksigen. Oksigen. Baik. Okey, betul. Baik, semua jawab dengan baiklah. Baik, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua kerana melibatkan diri dengan jayanya. Baik, seterusnya cikgu serahkan kepada Cikgu Iqbal untuk langkah seterusnya. Baik, terima kasih Cikgu Ikram atas soalan dan teka-teki yang sangat menarik sebentar tadi. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum cikgu habiskan kelas kita, saya nak semua murid-murid kita tepuk tangan untuk diri sendiri, tanda sokongan kerana berjaya menghabiskan kelas kita. Yeay. Okey, tahniah semua. Okey, tapi tak habis lagi Okey, hari ini cikgu nak wakil daripada seorang murid lelaki dan wakil daripada seorang murid perempuan. Dia akan terangkan semula apa yang kita dah belajar pada hari ini. Boleh semua? Boleh. Boleh cikgu. Okey, saya nak mula daripada wakil murid lelaki dululah. Okey, siapa yang nak volunteer? Saya cikgu. Okey, Alif. Silakan Alif. Apa yang Alif belajar pada hari ini? Okey, apa yang saya belajar pada hari ini adalah sesuatu yang menarik lah, iaitu proses fotosintesis. Apa yang saya faham, fotosintesis ini melibatkan tumbuh-tumbuhan lah. Yang mana selain manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makanan. Jadi dia ada cara dia, ada proses dia untuk mendapatkan makanan lah. Antaranya proses dia air. Tumbuh-tumbuhan memerlukan air, tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya. Apa lagi? Selain apa lagi? Karbon dioksida juga. Lepas tu klorofil. Yang mana menghasilkan menghasilkan makanan. Glukosa dan juga karbon dioksida. Oksigen. Oksigen cikgu. Itu sajalah apa yang saya faham tadi. Apa yang diajar. Okey, bagus-bagus Alif. Tahniah. Okey, semua apa yang Alif cakap tu betul.
Okey, kemudian saya nak wakil daripada murid perempuan pula. Siapa yang nak volunteer? Saya. Okey, Mani, silakan. Apa yang Mani belajar pada hari ini? Selain daripada kita belajar tentang keperluan dengan hasil, kita juga dapat macam mana belajar tentang nyanyian untuk cara menghafal. Menghafal segala keperluan dengan hasil tu daripada Cikgu Husna tadi. Lepas tu ada juga formula yang dia bagi, yang dia ajar kita hari ni. So senanglah nak ingat. Macam tu. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Wani. Okey, terima kasih semua. Okey, betul. Ingat nanti soalan-soalan yang ada dekat sini, fotosintesis ni akan masuk exam. Okey, jadi semua kena ambil inilah perhatian. Okey, baik. Cikgu akan buat sedikit rumusan apa yang kita belajar pada hari ini. Baik, jadi sebenarnya kita semua ni memerlukan makanan. Okey, lagi-lagi yang perlukan makanan ni adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi macam mana tumbuh-tumbuhan tu dapatkan makanan? Dengan proses fotosintesis. Betul, proses fotosintesis. Okey, di mana tumbuhan tersebut dapatkan makanan daripada cahaya matahari yang diserap menggunakan klorofil, kemudian dapatkan nutrien ataupun hasil daripada air yang diserap daripada akar, kemudian karbon dioksida daripada apa yang kita bernafas ni. Kemudian hasilnya adalah apa, Ikram? Hasilnya adalah oksigen dan glukosa. Oksigen dan glukosa. Okey, pandai. Ikram memang student yang cemerlang. Okey, baik. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih semua. Sebelum kita mulakan, kita inilah tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Okey, terima kasih semua. Jadi, nak tutup macam ni. Baik. Cikgu, ada kerja sekolah tak? Kerja sekolah. Terima kasih Husna sebab ingatkan. Semua jangan marah Husna sebab Husna ingatkan saya dekat ni kerja rumah ni. Okey, nanti buka muka surat 70, tengok aktiviti 1, jawab soalan yang tu dekat aktiviti 1 tu. Okey, cikgu nak tengok minggu depan. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.